Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni biasalah Kak Noh bila dah lambat malas nak kat luar sebab cahaya tu dah terlampau tu silau kawan-kawan. Jadi Kak Noh buat apa ni di dalam dapur saja. Baru lepas masak. Jadi hari ni Kak Noh buat resipi lama, kuih lama. Tapi kalau nak beli tu memang susah nak dapat kawan-kawan. Dah lama orang tak buat. Pun kalau Kak Noh pergi beli sarapan kan, nak cari getuk tu susah dah. Jadi kuih yang Kak Noh masukkan, Kak Noh dah sebut tadi kan. Kuih getuk ubi kawan-kawan. Favorite Kak Noh juga bila melibatkan ubi kan. Kak Noh dah buat juga resipi dia kan sebenarnya. Tapi Kak Noh untuk tahun ni Kak Noh update baru. Tanpa menggunakan kelapa parut kawan-kawan. Kelapa parut tak ada. Orang nak beraya kan. Jadi kita guna santan untuk gantikan dia rasa lemak tu. Ada kelapa parut lagi sedap. Resepi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ni ialah bahan-bahan untuk kita buat getuk ubi. Kawan-kawan teringin pula nak makan getuk ubi. Dah lama sangat Kak Noh tak makan. Dan Kak Noh tak masak. Jadi Kak Noh buat getuk ubi. Simple dengan mudah. Tapi tak ada kelapa parut. Kak Noh ganti dengan santan. Ya. Ni satu ketol ubi. Ubi ni orang kami panggil ubi apa? Ubi merah lah. Ubi yang dia punya batang warna merah tu, itu adalah ubi yang paling empuk sekali. Kita pilih ubi empuk tu, ubi yang tak besar, tak kecil, dia sedang aja. Jadi kalau kawan-kawan nak kejap ya, Kak Noh tunjuk. Nah, ni ubi. Ni kan ubi merah ni. Dia ada di selaput di merah kan. Nah, ubi yang macam ni, Kak Noh selalu tak pilih besar. Dia sebesar lengan Kak Noh ni besar. Kira ada, jangan besar sangat, nanti dia tak empuk tengah dia, okey? Jadi kalau kita pilih ubi, jangan terlalu besar. Oh, kata besar tak boleh. Dia sedang-sedang tu cantik, dia empuk. Dan ubi merah itu adalah ubi yang paling empuk sekali lah. Oh, dia rebus dalam 10 minit pun dia dah cantik dah. Okay, ini tepung untuk salutan kita. 4 sudu tepung gandum, 3 sudu tepung beras, ini gula, santan dan sedikit rempah serbuk kunyit kawan-kawan. Jadi serbuk kunyit ni Kak Noh belum simpan dalam bekas sebab Kak Noh belum beli barang. Sebab atas kesibukan semalam pun tak ada video. Sebab Kak Noh kakak buat majlis raya. Jadi kita buat majlis apa, rumah terbuka. Kakak buat rumah terbuka. Jadi kita sibuk tolong dia lah. Jadi sekarang kita nak masak ubi getuk kita. Sekarang ni kita nak, ni kita hancurkan dulu ubi getuk kita, ubi kita. Okay kawan-kawan, ni ubi kita. Dia sebenarnya kalau boleh sejuk sikit lah. Kita lenyek-lenyekkan dia bagi dia sejuk. Ni Kak Noh tonyoh dengan ubi ni dia lembut, nampak tak? Kak Noh tak nak dia hancur sangat. Sebab dia ada macam ada gigit-gigit, ada rasa ubinya. Macam tu yang kita nak ya. Simple dengan mudah. Ini makanan lama kawan-kawan. Minum petang. Sebenarnya Kak Noh ada spare satu video, tak tahulah kawan-kawan. Hilang satu hilang. Macam tu lah bila kita kelang kabut ni. Gitulah jadinya. Ni kita letak gula. Jangan banyak ya. Kak Noh tak nak manis sangat. Kita gaul dulu. Kita gaul. Kak Noh letak sedikit santan ya, bagi dia lemak sebab Kak Noh tak ada kelapa parut. Tapi jangan banyak, nanti tak boleh bungkus. Tak boleh kepal. Secukupnya saja. Hari ni pun ada lagi, malam ni ada tabu pula. Sorry kan kawan. Ada majlis untuk kampung pula. Begitulah kawan-kawan. Masih raya minggu akhir ni, ada lagi majlis-majlis kawan-kawan. Okay, ni kita tengok dia, kita kepal tu cantik tak? Kak Noh rasa manis lidah okey kawan-kawan. Kak Noh tak main banyak. Ada lagi gulanya. Tadi masa rebus Kak Noh dah, orang kata dah letak garam. Jadi tak perlu letak garam lagi ya. Ni jangan besar-besar sangat lah. Kak Noh buat kecil-kecil sikit. Kejap ya kawan. Senang je. Kita kepal sikit. Kuih paling senang. Ni kita dah siap. Kejap kita garam bekas tu. Okey kan kawan. Oi, sorry kan kawan. Kak Noh buat kecil-kecil je.
Dapat banyak ni. Macam Kak Noh cakap, ubi merah ni memang sedap. Rebus, buat sambal, ada ikan masin pun mantap kawan-kawan. Tapi biasalah kalau makan ubi ni kan kentut. Kentut. Ini kita buat bulat-bulat gini sampai habis. Okey kawan-kawan, ni dah siap. Nampak ni? Kak Noh buat kecil-kecil je biar dia garing nanti. Ni kita tepung kita, air kita nak bancuh. Okey. Kunyit dan tepung kita. Kita kacau. Macam kita buat apa tu kawan-kawan? Goreng pisang. Senang je kan? Kak Wan minta maaf ya, Kak Noh ni kadang-kadang kerap juga dah ulang-ulang resipi. Dah. Bila tak ada beli barang ni, belum sempat sebab suami Kak Noh pergi ada outstation, jadi belum beli barang. Nak cari bahannya. Kat kampung banyak ada je lah kan. Tak apalah. Ni kita goreng. Jom kita goreng getuk kita kawan-kawan. Okey kawan-kawan, nampak ni kita masukkan dalam ni kan. Kita gaul macam biasa dan kita goreng. Kawan-kawan nak lepaskan pun boleh. Tak payahlah bulat-bulat kan. Lepaskan pun sedap. Ni mula-mula ni minyak panas ya. Lepas tu slowkan api. Biar dia masak elok kan. Alah kawan-kawan pun pandai lah. Lebih pandai dari Kak Noh kebanyakan. Kita goreng. Kak Noh goreng sekali je ya kawan-kawan. Sebabnya cukup ni kuali Kak Noh ni. Tapi kita kena pisah-pisahkan lah. Nanti dia merekat sesama pula. Sekali je. Sebab kecil. Lepas tu kuali Kak Noh besar. Okay. Kita bagi tepung dah habis lah. Okay. Kita balik-balikkan ya. Supaya bawah tu tak hangus. Okay kawan-kawan. Bawah tu kena cepat-cepat. Nanti dia hangus kalau kawan-kawan tak balik. Cantik pun. Jangan bodoh ya sebab ni dia tak ada anu juga tau. Nanti kawan-kawan kita burai. Bersopan-sopan ya membalikkan getuk kita. Kalau teringin pula lama dah tak makan kopi. Ni buat minum petang Kak Noh buatlah air kopi. Apa tu? Kopi ke TO ke kan. Kak Noh ni jarang minum benda gitu-gitu. Tapi sesekali minum juga. Maklum kita ni dah remaja. Remaja-remaja ni jangan eksin sangat nak makan benda-benda manis ya. Remaja ni kena ingat sikit. Remaja fasa kedua ni ingat sikit ya. Remaja fasa pertama tak apalah, dorang ligat. Kita ni remaja fasa kedua duk diam-diam. Jangan banyak sangat manis-manis ya. Okay ni kita goreng ni sampai dia keperangan sedikit ya kawan-kawan dan garing. Okay kawan-kawan, nampak tak? Oh dah cantik kawan-kawan. Dah rangup dah. Okay, kita angkat ni. Nampak dah perang, angkat kawan-kawan. Oh, kopi panas, teh panas, minum petang. Duduk tepi tangga. Orang dah kahwin duduk tepi tangga boleh lah. Jangan duduk tepi tangga kawan. Kalau orang tua dulu duduk tepi tangga, halamak. Bisingnya. Mengalah yang bertelur kawan-kawan. Jangan. Okay, ni dah siap. Jom kita hidang. Alhamdulillah kawan-kawan. Ini dia getuk ubi kita. Ini tadi dia macam nak terkeluar tau. Tapi Kak Noh masak dia pelan-pelan. Akhirnya dia tak terkeluar juga. Ni dia tertutup elok. Ini sangat sedap kawan-kawan. Dengan kopi TO. Kawan-kawan buatlah. Kak Noh buat comel-comel. Ni 2 gigitan dah selesai. Cantik. Panas lagi kawan-kawan. Okay, kawan-kawan boleh cuba. Kalau nak letak kelapa parut boleh. Kak Noh tak ada. Jadi Kak Noh letak santan. Ganti dia rasa lemak-lemak jugalah. Okay, simple dengan mudah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.